Nurin Afiqah baru-baru ini jadi perhatian ramai selepas berkongsi rutin dirinya yang kembali aktif bersenam hanya selepas 7 hari melahirkan cahaya mata. Menerusi video di TikTok, Nurin mengaku dia tidak menjalani proses berpantang secara tradisional seperti kebanyakan wanita lain. Sebaliknya, dia memilih untuk menjaga badan dengan cara sendiri, iaitu melalui pemakanan sihat dan kekal aktif bergerak walaupun baru lepas bersalin. Menurut Nurin, dia sudah mula melakukan senaman ringan seawal 7 hari selepas melahirkan anak. Perkongsian itu terus mengundang pelbagai reaksi netizen. Ada yang kagum melihat dirinya cepat kembali aktif dan menjaga kesihatan badan. Tapi dalam masa sama, ramai juga yang risau dan kurang bersetuju dengan tindakannya. Bagi sesetengah wanita, tempoh selepas bersalin adalah waktu badan sedang berperang untuk pulih semula. Sebab itu, ramai percaya ibu memerlukan rehat secukupnya sebelum kembali aktif seperti biasa. Namun, setiap orang sebenarnya mempunyai cara berbeza dalam menjaga tubuh badan dan proses pemulihan masing-masing. Ada yang selesa dengan pantang tradisional, ada juga yang memilih pendekatan moden mengikut keselesaan dan nasihat doktor. Apa yang pasti, perkongsian Nurin kali ini membuka perbincangan ramai tentang cara wanita menjalani fasa berpantang selepas melahirkan anak. Kadang-kadang, benda yang nampak biasa bagi seseorang boleh jadi sesuatu yang sensitif bagi orang lain. Terutama bila melibatkan kesihatan ibu selepas bersalin. Pada pendapat korang, wanita lepas bersalin patut lebih banyak berehat atau kekal aktif untuk cepat pulih? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.